Sebelum aksi yang dinanti-nantikan berlangsung di Bangkok, satu pengakuan daripada kem Thailand nyata mencuri perhatian. Jurulatih mereka sendiri mengakui, Malaysia memiliki beberapa pemain berkualiti tinggi, yang mampu mengubah keputusan perlawanan pada bila-bila masa. Kenyataan itu sekaligus membuktikan Harimau Malaya, kini bukan lagi pasukan yang boleh dipandang ringan di pentas Asia Tenggara. Menjelang aksi penting kumpulan B Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Thailand, Anthony Hudson, mengakui beliau amat menghormati kekuatan Harimau Malaya dan menyedari bahawa pasukan bimbingan Tan Cheng Ho memiliki beberapa pemain yang mampu menjadi penentu perlawanan. Pertembungan antara Thailand dan Malaysia di Stadium Raja Mangala pada 1 Ogos bukan sekadar perebutan tiga mata, malah dianggap sebagai aksi yang mampu menentukan hala tuju kedua-dua pasukan dalam saingan peringkat kumpulan. Selepas mengharungi dua perlawanan awal, kedua-dua pasukan berada dalam kedudukan terbaik untuk memburu slot ke pusingan seterusnya. Justeru, kemenangan dalam aksi ini bakal memberikan kelebihan besar sebelum mengharungi baki perlawanan kumpulan. Anthony Hudson yang pernah membimbing BG Pathum United menjelaskan bahawa beliau sudah melakukan analisis terperinci terhadap corak permainan Malaysia. Berdasarkan pemerhatiannya, Harimau Malaya memiliki beberapa pemain berkualiti tinggi yang boleh mencipta perbezaan sama ada melalui serangan mahupun ketika mengawal permainan. Walaupun beliau tidak menyebut nama pemain secara langsung, kenyataannya jelas merujuk kepada kapten negara, Paulo Josu, pertahanan tengah Ubaidullah Syamsul Fazili, pemain sayap Pevetran serta Mohamadul Sumareh. Hudson memuji kemampuan Paulo Josu yang dianggap sebagai penyerang berbahaya, dengan kebolehan menjaringkan gol daripada pelbagai situasi. Pengalaman luas pemain naturalisasi itu, menjadikannya antara tonggak paling penting dalam skuad Harimau Malaya. Selain itu, beliau turut memberi perhatian kepada Ubaidullah Syamsul Fazili yang disifatkan sebagai pertahanan moden. Bukan sahaja kukuh ketika bertahan, malah pemain itu memiliki kelebihan mengawal bola dan memulakan serangan dari bahagian bawah. Menurut Hudson, keupayaan Ubaidullah menguasai bola memberikan Malaysia pilihan taktikal yang lebih pelbagai ketika membina gerakan. Situasi itu memaksa Thailand untuk lebih berhati-hati agar tidak memberi ruang kepada pemain tersebut mengatur rentak permainan. Di bahagian sayap pula, Hudson melihat kombinasi Pevetran dan Mohamadul Sumareh sebagai ancaman besar kepada benteng Thailand. Kedua-duanya memiliki kepantasan serta kemampuan melakukan larian berbahaya yang mampu memecahkan organisasi pertahanan lawan. Beliau percaya Malaysia mempunyai gaya permainan yang sesuai dengan karakter pemain-pemain yang dimiliki. Gabungan pemain berpengalaman dan pemain muda memberikan keseimbangan kepada skuad Harimau Malaya. Dalam sidang media pra-perlawanan, Hudson menegaskan bahawa Thailand menghormati kekuatan Malaysia dan tidak akan mengambil mudah cabaran yang bakal dihadapi. Menurutnya, pasukan Gajah Perang telah melakukan persediaan rapi bagi memastikan mereka mampu mengekang ancaman yang dibawa oleh Harimau Malaya. Beliau berkata Malaysia memiliki 2 atau 3 pemain yang benar-benar berkualiti tinggi. Penyerang mereka sangat berbahaya, manakala pertahanan tengah di sebelah kiri cukup selesa ketika menguasai bola. 2 pemain sayap mereka pula kuat, pantas dan memiliki gaya permainan yang sangat baik. Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahawa Thailand menyedari peningkatan prestasi Malaysia sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Harimau Malaya, kini dilihat semakin mantap hasil gabungan pemain tempatan dan naturalisasi yang saling melengkapi. Corak permainan yang lebih tersusun serta agresif menjadikan Malaysia semakin sukar untuk ditewaskan. Dalam 2 aksi terdahulu di peringkat kumpulan, Malaysia mempamerkan aksi yang meyakinkan sehingga berjaya meletakkan diri dalam kelompok teratas carta kumpulan B.
Prestasi cemerlang itu meningkatkan keyakinan penyokong bahawa skuad negara mampu mencabar Thailand, meskipun aksi berlangsung di hadapan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Raja Mangala. Thailand pula hadir dengan reputasi sebagai antara pasukan paling berjaya di Asia Tenggara. Mereka mempunyai pengalaman luas dalam kejohanan ini, dan sering menjadi pencabar utama untuk merebut gelaran. Namun begitu, pengakuan Hudson bahawa Malaysia mempunyai pemain-pemain yang mampu memberi masalah, jelas menunjukkan beliau tidak memandang rendah kemampuan Harimau Malaya. Bagi Malaysia, kenyataan itu boleh dianggap sebagai satu bentuk penghormatan daripada lawan, namun dalam masa yang sama menjadi peringatan bahawa Thailand sudah mengenal pasti kekuatan utama skuad negara. Ini bermakna setiap pemain Malaysia perlu bekerja lebih keras untuk memastikan kelebihan yang dimiliki dapat dimanfaatkan sepenuhnya ketika perlawanan berlangsung. Tumpuan pastinya akan terarah kepada Paulo Josu, yang dijangka mengetuai jentera serangan negara. Pengalamannya dalam aksi berprofil tinggi diharapkan mampu membantu Malaysia menghasilkan jaringan penting. Di bahagian pertahanan, Ubaidullah bakal memikul tanggungjawab besar untuk mengekang asakan pemain-pemain Thailand yang terkenal dengan permainan pantas dan teknikal. Sementara itu, Pevetran serta Mohamado Sumareh dijangka menjadi senjata utama Malaysia menerusi serangan balas pantas. Kepantasan mereka di bahagian sayap boleh mencipta ruang buat rakan sepasukan dan memberi tekanan berterusan kepada benteng Thailand. Perlawanan ini dijangka berlangsung dengan tempo tinggi, kerana kedua-dua pasukan mempunyai misi yang sama, iaitu meraih 3 mata penuh bagi mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B. Bagi Thailand, kemenangan akan mengesahkan status mereka sebagai antara calon utama untuk mara ke pusingan seterusnya. Sebaliknya, jika Malaysia berjaya membawa pulang 3 mata dari Bangkok, ia bukan sahaja meningkatkan peluang untuk layak ke pusingan berikutnya, malah menjadi satu kenyataan bahawa Harimau Malaya kini benar-benar mampu bersaing dengan kuasa besar bola sepak Asia Tenggara. Apa yang pasti, pengakuan Anthony Hudson bahawa beliau gerun dengan kualiti beberapa pemain Malaysia, membuktikan bahawa Harimau Malaya kini mendapat penghormatan daripada pencabar utama rantau ini. Kini, segala-galanya bergantung kepada prestasi di atas padang, sama ada Malaysia mampu menterjemahkan keyakinan tersebut kepada satu lagi keputusan positif yang akan dikenang oleh penyokong bola sepak negara.